Kalau tuan-puan ada simpanan RM50,000, maka tuan-puan boleh dapatkan 100 gram gold bar seperti ini. Gold bar 100 gram hari ini bernilai lebih daripada RM47,000. Hari ini tuan-puan, ramai orang yang pilih untuk alihkan simpanan yang tidak digunakan untuk long term ke dalam bentuk aset emas fizikal. Sebab secara fakta, emas ini kenaikan dia adalah 10% setahun. Bila mana tuan-puan simpan di dalam bank sahaja, ianya tidak akan berkembang. Malah nilai kuasa beli duit tersebut akan semakin lama semakin menyusut. Bayangkan kalau tuan-puan simpan RM50,000 di dalam ASP dan juga tabung haji. Alhamdulillah, ianya akan memberikan dividen. Tetapi pulangan dia adalah sekitar 3 hingga 5% untuk setahun. Jadi untuk long term, saya sarankan tuan-puan untuk pilih alihkan ke dalam bentuk aset emas fizikal seperti 100 gram emas ini. Sebab apa? Kenaikan dia adalah lebih tinggi, iaitu 10% untuk 1 tahun, dan ianya adalah lebih menguntungkan untuk jangka masa panjang. Kalau tuan-puan tengok graf kenaikan harga emas 20 tahun kebelakangan ini, maka tuan-puan akan perasan harga emas tak pernah jatuh sekalipun. Emas adalah aset fizikal yang mudah milik dan sangat mampu untuk dicairkan. Berbeza bila mana tuan-puan alihkan ke dalam bentuk aset lain seperti hartanah. Apabila tuan-puan nak jual hartanah, tuan-puan nak cairkan, ianya akan makan masa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi dengan aset emas seperti ini, kecairannya sangat-sangat mudah. Boleh dapatkan duit dalam masa 1 ke 2 hari sahaja. Jadi sebab itu semakin ramai yang memilih untuk mengalihkan duit simpanan ke dalam bentuk emas fizikal seperti ini. Kalau tuan-puan hari ini ada simpanan sekitar RM50,000, saya sarankan alihkan kepada gold bar 100 gram emas ini. Kalau nak saya bantu dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.